Latihan intensif 2.1, soalan nombor 6. Satu punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 8X tambah M tambah kosong adalah 3 kali punca yang satu lagi. Dia minta cari nilai pemalas M dan punca-puncanya. So sini kita tak tahu punca dia apa, tapi kita tahu keadaan punca-punca tu, di mana satu punca adalah 3 kali punca yang satu lagi. So kita anggap punca yang pertama tu sebagai alfa. So bila satu lagi 3 kali ganda, kau akan dapat dia ada 3 alfa. Dan kita akan kaitkan dengan persamaan. So, macam mana kita nak kaitkan? Inilah dia, HTP daripada punca dulu ialah alfa tambah 3 alfa dapat 4 alfa. HDP pula adalah alfa darab dengan 3 alfa dapat 3 alfa kuasa 2. Okey. Dan yang kedua, kita perlu dapatkan HTP daripada persamaan. Ini kena hafal lah. Biasakan buat latihan, awak akan nampak bila masa nak guna HTP ni. So kat sini HTP kita adalah negatif B. So B kita negatif 8. So hati-hati. Macam M ni kita punya A kita 1. So tak payahlah. Negatif B per A formula. So negatif ni selalu kadang-kadang careless mistake. So hati-hati. So HTP kita akan dapat 8. HDP akan dapat M per 1. So M sahaja. So kita ada HTP daripada punca, daripada punca-punca, dan kita ada HDP daripada persamaan. Biasa dia akan bermain kat sini. So be careful. So kat sini, so kita buatlah HTP sama dengan HTP, manakala HTP sama dengan HDP ni kita panggil comparison method. Okay, so HTP yang daripada punca adalah 4 alfa, manakala HTP yang daripada persamaan adalah 8. So di sini boleh dapat terus alfa adalah 8 bagi 4 dapat 2. Manakala HDP 3 alfa kuasa 2 sama dengan M. Kita boleh guna lah. Alfa kita dah tahu, alfa adalah 2 kuasa 2 4 dapat 4 darab 3 12. M sama dengan 12. Jangan buat 3 darab 2 6 kuasa 2 36, salah So berhati-hati. So M kita dapat 12. Okey. So alfa ni, kalau kita berbalik pada asal, alfa ni adalah 2, manakala yang lagi satu 3 kali ganda. So 3 darab 2 boleh congak dapat 6. So M kita 12. Jadi punca-punca pula, punca-punca ialah 2 dan 6. So semoga bermanfaat.